Siapa yang pakai Honda City GMC, Honda Jazz, ni. Inilah auto filter. Kalau cakap nak tukar auto filter, okey. Dekat Tri Garage, kita tak gunakan auto filter yang biasa. Kita memang gunakan yang sebiji yang macam dalam kereta korang sekarang. Kalau korang beli kereta, ada auto filter kan? Bila buka, sama. Nampak ni, sini. Auto filter sini ada tulis Honda. Tak tahu nampak ke tak sini. Dia ada tulis Honda sini. Honda. So, auto filter daripada sama macam pusat servis, dia tak ada kotak. Dia memang datang macam ni. Ada yang ada kotak tu banyakkan Honda OEM. Dia tak sama. Tak sama macam pusat servis. Tak sama macam kereta korang yang baru pakai. Kalau yang ini memang 100% sama. So, ini adalah O-ring dia. Ini adalah O-ring dia. Ni O-ring dia. O-ring. Dan ini adalah filter dia. Dia datang macam ni. Dia tak ada kotak, tak ada apa. Yang tak ada kotak tu, jangan ingat cikai. Yang itulah sebenarnya memang original. Datang daripada Honda Malaysia. Ini semua kita punya filter, nampak ni. Ini airflow. So ada. Kita punya barang semua memang daripada Honda Service Center. Sama macam Honda Service Center. Tapi harga lain, okey? Harga tak sama. So kalau korang nak dapatkan, nak pakai yang original, boleh datang ke Tri Garage Sepang. Tapi kalau korang nak yang pakai yang murah punya, yang biasa pun kita orang ada. Tapi saya tak galakkan lah. Kalau boleh pakai yang original, boleh pakai sampai 100,000. Okey? Fly.